Skuad Harimau Malaya B19 bakal memulakan kempen kejuaraan ASEAN B19 2026 dengan menentang Singapura dalam aksi pembukaan. Perlawanan ini cukup penting buat anak-anak buah Nafuzi Zain kerana kemenangan akan membuka laluan lebih cerah ke separuh akhir. Malaysia diundi bersama Singapura, Brunei dan Thailand dalam kumpulan B. Mampukah Harimau Muda memulakan kempen dengan 3 mata pertama? Tinggalkan ramalan skor anda di ruangan komen. Update siaran perlawanan Malaysia B19 menentang Singapura di kejuaraan ASEAN B19 setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Astro, Arena atau mana-mana saluran TV tempatan mengenai siaran langsung aksi ini. Jika ada sebaran siaran live, pihak admin akan maklumkan dari semasa ke semasa. Stay tune. Skuad Harimau Malaya B19 bakal memulakan kempen kejuaraan ASEAN B19 2026 dengan menentang Singapura dalam aksi pembukaan. Perlawanan ini cukup penting buat anak-anak buah Nafuzi Zain kerana kemenangan akan membuka laluan lebih cerah ke separuh akhir. Malaysia diundi bersama Singapura, Brunei dan Thailand dalam kumpulan B. Mampukah Harimau Muda memulakan kempen dengan 3 mata pertama? Tinggalkan ramalan skor anda di ruangan komen. Update siaran perlawanan Malaysia B19 menentang Singapura di kejuaraan ASEAN B19 setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Astro, Arena atau mana-mana saluran TV tempatan mengenai siaran langsung aksi ini. Jika ada sebaran siaran live, pihak admin akan maklumkan dari semasa ke semasa. Stay tune. Skuad Harimau Malaya B19 bakal memulakan kempen kejuaraan ASEAN B19 2026 dengan menentang Singapura dalam aksi pembukaan. Perlawanan ini cukup penting buat anak-anak buah Nafuzi Zain kerana kemenangan akan membuka laluan lebih cerah ke separuh akhir. Malaysia diundi bersama Singapura, Brunei dan Thailand dalam kumpulan B. Mampukah Harimau Muda memulakan kempen dengan 3 mata pertama? Tinggalkan ramalan skor anda di ruangan komen. Update siaran perlawanan Malaysia B19 menentang Singapura di kejuaraan ASEAN B19 setakat ini belum ada pengesahan rasmi daripada Astro, Arena atau mana-mana saluran TV tempatan mengenai siaran langsung aksi ini. Jika ada sebaran siaran live, pihak admin akan maklumkan dari semasa ke semasa. Stay tune.